Ramai ingat kereta elektrik ini teknologi baru, tapi sebenarnya dah ada lebih 100 tahun dahulu. Kereta elektrik pertama dicipta sekitar tahun 1828 hingga 1830. Masa tu masih lagi eksperimen. Menjelang tahun 1900, hampir 1/3 kereta di jalan raya Amerika adalah kereta elektrik. Bayangkan zaman tu dah ada kereta tanpa petrol. Cuma masalah bateri dan kos tinggi buat teknologi ini terkubur. Sehinggalah abad ke-21 bila Tesla dan jenama lain hidupkan balik revolusi kereta elektrik. Jadi, lain kali bila nampak EV, ingatlah ia bukan teknologi baru, tapi warisan yang lama dihidupkan semula. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen dan share.